I am Colombian and I fell in love with a Malaysian guy and I didn't even know where Malaysia was. Malaysia. Waduh. Waduh. Siap-siap terbang nih abang-abang yang nonton video ini. Lelaki-lelaki Malaysia, you guys memang ada peluang yang cerah. Stop chasing dekat Malaysia. Kalau dah rasa single, pindah je negara. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini kita akan mereaction dari channel Cawan Hijau Channel. Ini ada satu video yang menarik banget yang ingin aku sharing kepada teman-teman semua. Rupa-rupanya nih guys, ramai banget. Aduh, Mina Saleh, orang-orang luar yang tergila-gila dengan lelaki Malaysia. Oke, apa spesialnya kira-kira lelaki Malaysia ini menurut Mina Saleh ini guys? Nanti kita akan dengarkan penjelasannya. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @elsiwidiantiputri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Lelaki Malaysia memang ada high possibility untuk berkahwin dengan perempuan Jepun. Tak percaya korang tengok video ni. イケメンが多いと思う国はマレーシア、インドネシア。マレーシア。 Waduh. どうしてですか、 Waduh, マレーシア。 Waduh, siap-siap terbang nih abang-abang yang イケ nonton メン video が多 ini. いと。どうしてですか、マレーシア。顔が整ってそうだから。 Oh. なんか TikTok で見たことあってかっこよかった。おー、なるほど。ありがとうございます。 Mula. Yes, lelaki Malaysia dipandang handsome di pandangan perempuan Jepun. Sebab apa? Kita ada facial feature yang sangat-sangat Asik. menarik bagi mereka. Dan perkara ni adalah satu peluang yang besar. Sebab apa saya kata peluang yang besar dan possibility tinggi? Sebab hujung bulan 2 ni, Jepun telah mengeluarkan data di mana populasi mereka sangat-sangat menurun. Perbandingan 2024 dan juga 2025, data kelahiran sangat-sangat berbeza dan menurun kau-kau. Dan setahun bezanya sebanyak lebih kurang 13,000 orang berkurang. Dekat sini korang boleh nampak data keseluruhannya di mana diorang punya kelahiran sangat-sangat menurun, diorang punya kematian sangat-sangat menaik, dan juga marriage pula pun menurun juga untuk tahun ini. Cuma dari berdata ni adalah berita baik sebab penceraian di Jepun berkurang. Itu adalah baik, tapi still 18,000 setahun Oh, ya orang Allah. bercerai lah. Still banyak. Lelaki-lelaki Malaysia, you guys memang ada peluang yang cerah. Stop chasing dekat Malaysia. Kalau dah rasa single, pindah je negara. Sebab perempuan Jepun tengah tunggu you guys ni. Apa yang korang tunggu lagi? Belajar bahasa Jepun, pergi Jepun, bekerja sana, ngorak bahasa Jepun, confirm dapat. Kerajaan diorang akan support. Sebab apa? Tambah perkahwinan, tambah anak. Korang takkan tak terfikir. Apa lagi buat sekarang? Lelaki Amerika dia pun nak try lah orang Asia. Diorang suka, diorang cakap kita cantik sangat. Ya. So, diorang cakap macam Bagi perempuan Oh, ni yang perempuan ya guys. Lelaki Asia dia pun tak minat. tak, lelaki asal tak, sorry. Cantik. Sebab diorang ingat Asian Cina. Oh yeah. So macam dia tengok I, dia macam, oh, are you from Mexico? Dia ingat Mexico. Oh, Are you yeah. Mexicana? Dia macam Oi. Mamacita. Macam, no, I'm Malaysian. Dia cakap, Malaysia? Dia macam, Malaysia? What's that? Macam, it's just like beside Singapore, like, you know, lower than Thailand, like you've been to Thailand. So bila dia tengok kita, macam kulit kita kan macam brown-brown kan, macam, so dia rasa pelik. Dia tak faham orang Melayu, orang Malaysia ada lain, etnik lain daripada hanya orang Chinese ataupun orang India ataupun orang Thailand. Dia tak faham. Lepas tu dia macam, oh cantiknya macam, tapi tak boleh, sedang tunang. Oh, seram lah, seram. Bukanlah nak mengangkat diri kan, tapi ni sah betul lah pengalaman saya sendiri. Masa kat Jepun dulu, yalah kita orang Islam, orang Melayu, orang Malaysia, memang kita mandi lah, pagi kita mandi. Confirm memang Pagi, kita siang, mandi, malam ya. walaupun musim sejuk, saya mandi pagi. Orang Jepun dia bukan jenis mandi pagi, orang Jepun dia mandi malam sebelum tidur. Sehari sekali je dia orang mandi. Sebelum dia orang tidur dia orang mandi. Sekali Pagi dia orang tak mandi. Itu memang budaya orang Jepun lah. Tapi kita orang Malaysia, pagi mesti kena mandi. Okey, jadi saya memang mandi pagi. Lepas itu kita orang Malaysia, kebanyakan orang Malaysia lah secara umumnya memang kita suka pakai
wangi-wangian lah. Wangi-wangian. Kita pakai minyak wangi lah, perfume lah kan. Orang Jepun tak. Baik wanita, baik lelaki. Secara umumnya memang dia orang tak pakai minyak wangi. Company Jepun biasanya sebelah pagi dia orang akan ada perhimpunan pagi, tahu. Dia panggil chore dalam bahasa Jepun. Chore ni perhimpunan pagi lah, dia akan kumpul macam di office saya tu. Dia akan satu office tu keliling office. Dalam office tu kita akan keliling buat bulatan besar. Kat depan bos akan bagi ucapan dan kita akan dengar. Setiap pagi biasanya ada 2-3 orang awek akan datang dekat dengan saya. Memang akan ada awek yang datang dekat, duduk sebelah kita. Bukan duduk lah, berdiri di sebelah kita lah. Saya pernah tanya seorang, nama dia Yuri. Saya pernah tanya dia kan, apa sebab selalu datang dekat dengan saya kan. Dia kata Krisang bau wangi pagi-pagi. Wangi pagi-pagi. Tak macam orang Jepun. Walaupun saya tak handsome kan, tetapi nak compare dengan mungkin lelaki Jepun yang lain, dia orang tak mandi pagi dan tak pakai minyak wangi. Jadi bau bau apa pun mungkin bau yang tidak menyenangkan lah. Di sebelah kita ni wangi. Ramai yang datang, perempuan datang dekat awet Jepun. Pengalaman lah. Jadi bukanlah nak kata kita pakai minyak wangi ataupun kita berwangi-wangian itu untuk tarik perempuan. No. Tetapi itu adalah sunnah. Biar percaya Ya, dan memang diri kita nak aja amal sih. sunnah. Sunnah memang ajaran agama kita memang mengajar Harus kita wangi. untuk bersih. Ya. Untuk bersih dan untuk wangi. Nabi SAW sangat suka minyak wangi. Nabi SAW tak pernah tolak pemberian kalau tu minyak wangi kan. Dia akan terima. Antara perkara yang Nabi paling suka ialah Wangi. minyak wangi. Kalau kita dengar cerita tentang lelaki Malaysia, mungkin bagi kita benda tu biasa je. Tapi siapa sangka di mata Mina Saleh, lelaki Malaysia sebenarnya ada daya tarikan yang luar biasa. Bukan sekadar rupa, Oi. tapi sikap, nilai hidup dan cara mereka melayan wanita, semua tu rupanya buat ramai wanita barat jatuh hati. Kisah pertama datang daripada seorang wanita dari Colombia. Dia sendiri mengaku sebelum ini dia langsung tak tahu di mana Malaysia berada. Tapi semuanya berubah bila dia bertemu dengan seorang lelaki Malaysia. Perkenalan mereka bermula secara tak sengaja. Tapi apa yang buat dia benar-benar terkesan adalah cara lelaki Malaysia tersebut melihat hubungan. Tiada konsep dating main-main atau hubungan tanpa arah. Bagi lelaki itu, kalau serius, Langsung terus ya. kahwin. Begitu guys yang dimaukan perempuan. Umur sekarang ini kan memang bukan waktu yang main-main gitu. Kalau yang serius mah serius aja gitu loh. Ya kan? I am Colombian and I fell in love with a Malaysian guy and I didn't even know where Malaysia was. We met during the masters, but we never talked. I was way too shy. Because he said, I don't believe in boyfriend and girlfriend story. If you're interested in me, you marry me. Wih, I'm like, langsung oh, ya. much commitment, la la. Yes, like the answer is yes, okay. It was a very direct conversation. Do you want to have kids? How many? When? Do you want to work? Stay at home? Like questions that in the Western world you beg for these things in a relationship, and here it was the first date. You don't waste your time and say, I like everything that you are, but not your religion. I came to Malaysia for the first time and I wore the hijab. Oke. I felt free. I felt that nobody was judging my body. If I'm fat, if I'm not, this is freedom. Bodies, thank Tidak you for dinilai seeing my macam-macam ya. life. Thank you so much. Kita boleh nampak dalam video tu, nilai-nilai Islam memang dah sebati dalam diri lelaki tu sampai tak wujud konsep dating main-main. Mula-mula Mina Saleh tu agak terkejut, tapi lama-lama dia jadi kagum dengan kejujuran dan keikhlasan cara lelaki Malaysia berfikir. Dari situ, dia mula sedar yang nilai yang lelaki Malaysia bawa ni bukan sekadar budaya, tapi sesuatu yang bagi ketenangan dalam hidup. Ya, benda macam ni memang ada tarikan yang kuat untuk wanita barat. Diorang nampak lelaki Malaysia ni personality dia baik dan lebih serius bila masuk bab relationship. Jauh beza dengan lelaki barat yang kadang-kadang tak nak komit ke tahap yang lebih serius macam kahwin. Sebab itulah lelaki Malaysia jadi antara lelaki paling menarik di Asia. Azik. Contohnya, benda ni sendiri diungkapkan Azik. oleh salah seorang Mina Saleh bernama Simona ni. Thank you for joining our video. What's your name and where from? So my name is Simona and I'm from Slovakia. Nice to meet you. Slovakia. Nice country. Okay. Which country has the most attractive guys in Asia? Okay. Why you think so? Because there's so many culture here, so many Yeah, different much type culture. of the Yeah. so many different type of the cultures, and it's beautiful to see like all
together, Uh-huh. can be very nice to each other and to have all the gen mix. Yeah. The Malaysia guys are also friendly, right? Very friendly, Yeah, very very friendly, friendly. very friendly. Yes, Okay. yes. Menurut Simona, Malaysia ni unik sebab kepelbagaian budaya. Dalam satu negara, ada macam-macam kaum, rupa dan latar belakang. Semua ni hasilkan kombinasi yang menarik dari segi penampilan dan personaliti. Tapi bukan tu je. Apa yang betul-betul buat lelaki Malaysia menonjol di mata dia adalah sikap mesra dan friendly. Cara diorang berinteraksi, cara diorang layan orang, semua tu buatkan diorang nampak lebih menarik berbanding lelaki dari negara lain. Dan korang tahu tak, Minah Saleh yang lain pun setuju, lelaki Malaysia ni memang ada daya tarikan tersendiri sebab sifat dia yang lembut dan baik hati. Weather. Because Malaysia is hot. Very good. Guys. Malaysian guy is very warm, kind, respectful. And then Malaysian guy 有 boundary 的 This is very important. 匈牙利的人，你说你有男朋友，他们会来 so what? Oh, so what? You're not yet married. Something like that. 但是匈牙利的人也是好的，但是我喜欢的是马来西亚的男生。And then number 3, food. Because here a lot of variety. Today want to eat Indian food. Tomorrow Chinese food. Next day Malay food. Dari ketiga-tiga kisah ni, kita boleh nampak satu perkara yang sangat jelas. Daya tarikan lelaki Malaysia bukan sekadar pada rupa, tapi pada nilai hidup, cara berfikir dan cara mereka melayan wanita dengan penuh hormat. Tak hairanlah kalau ramai Minah Saleh mula jatuh hati. Malah ada yang sanggup ubah cara hidup mereka hanya kerana terpesona dengan nilai yang dibawa oleh lelaki Malaysia. Komen baik-baik di kolom komentar yang masih single. Ini kita berbicara yang single ya guys, tidak punya komitmen dengan siapapun, yang belum berkahwin ya. Coba komen di kolom komentar di bawah ini, mana tahu nanti bisa bertemu dengan jodohnya di kolom komentar. Bagaimana pendapat teman-teman semua yang laki-laki nih yang single? Ternyata gitu kan, ternyata ramai banget nih diminati oleh Minah Saleh nih, lelaki-lelaki Malaysia nih. Bagaimana kriteria teman-teman semua nih dalam mencari calon istri gitu ya. Ini kayaknya ya, menurut pandangan aku sendiri, lelaki Malaysia itu kalau serius ya serius banget gitu. Maksudnya kayak nggak pengen berada di lingkungan yang main-main gitu. Maksudnya kalau serius ya ada komit gitu. Kalau aku lihat sih kayak gitu ya. Kalau aku lihat itu bukan berarti aku berkomit dengan lelaki Malaysia ya, aku berbicara seperti ini tidak. Tapi menurut pandangan aku dan melihat di sosial media juga seperti ini, sepertinya memang lelaki Malaysia itu kalau memang serius ya langsung tancap gitu, langsung gaskan gitu loh. Lelaki Malaysia itu punya daya tariknya guys di mata lancong asing gitu, di mata Minah Saleh. Semoga lelaki-lelaki yang single bisa bertemu dengan jodohnya. Oke lah, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.